Hello guys, bertemu lagi dengan saya Muhammad Faiz. So hari ni saya nak cerita berkenaan dengan Pro 2 daripada kereta kancil sampai Ativa guys. Jom kita throwback sejarah dah 30 tahun Pro 2 tahun ini. Okay, pada tahun 1994 lahirlah Pro 2 kancil. Kereta kancil tapi berjasa besar. Pada tahun 1996 muncullah Pro 2 rusa berbentuk van lah, sesuai untuk keluarga dan bisnes. Pada tahun 1998 lahirlah Pro 2 Kembara, yang mana SUV pertama untuk rakyat Malaysia guys. Pada tahun 2000 kereta Kenari sudah dilahirkan. Hatchback yang berjaya, hatchback yang bergaya dan unik guys. Pada tahun 2001 kereta kecil Kelisa dilahirkan. Kecil tapi amat lincah guys. Memang lincah kereta Kelisa ni. Untuk kereta yang ke-6, kereta Pro 2 ialah kereta Myvi guys. Iaitu pada tahun 2005 dia menjadi boom sehingga hari ini digelar King of the Road. Okey guys, pada tahun 2007 lahirlah kereta Viva yang menggantikan model kereta kancil dan juga Kelisa. Tahun 2008 Pro 2 Nautica dilahirkan. Tapi Pro 2 Nautica ni dilahirkan sekejap saja. Pada tahun 2009 lahirlah Pro 2 Alza, iaitu MPV 7 seater yang terus jadi pilihan keluarga guys. Inilah MPV yang terbaik sehingga kini. Alza nombor 1 pilihan keluarga. Pada tahun 2014 lahirlah Pro 2 Alzea, yang mana kereta yang bajet yang paling mampu milik, iaitu kereta Rahmah. Pro 2 Rahmah nombor 1 paling murah. Untuk keluaran kereta Pro 2 yang ke-11 iaitu Pro 2 Beza, iaitu Pro 2 kereta sedan yang pertama dilahirkan, Pro 2 sedan. Okey, yang ke-12 ialah model Pro 2 Arus, yang mana dia adalah SUV 7 tempat duduk yang paling gaya aktif dan untuk berkeluarga besar. Kereta yang model yang terakhir sekali keluaran Pro 2 ialah Pro 2 Ativa, yang mana pada tahun 2021 SUV crossover modern, teknologi yang canggih sekali guys, yang Pro 2 lahirkan. Dan hari ini tahun 2025 inilah line up kereta Pro 2 Alzea, Beza, Myvi, Alza, Arus dan Ativa. Dari kancil dulu, sekarang Pro 2 jadi penyelaju alternatif negara Malaysia. Itulah perjalanan Pro 2 dari tahun 1994 hingga tahun 2025. Bagaikan kita ada jenama tempatan yang hebat macam ni, Malaysia.